Alhamdulillah. Cubaan suara 1 2 3 1 2 3. Cubaan suara 1 2 3 1. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma iftah 'alaina rahmataka wa ashur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma iftah lana abwaabal 'ilmi. Allahumma iftah lana abwaabal 'ilmi. Allahumma iftah lana abwaabal 'ilmi. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kita pernafasan, masih lagi memberi kita kesihatan,
masih lagi memberi kita ruang dan peluang untuk sama-sama mengikuti kelas pengajian Ramadan Daurah Ilmu Faraid. Yang mana pada petang ni kita telah masuk kepada sesi yang ke-14, pembacaan kitab Kifayatul Ba'ith. Pembacaan kitab Kifayatul Ba'ith. Jadi kita nak membicarakan mengenai ilmu faraid. Angin. Baik, jadi boleh buka pada muka surat yang ke-10. Masih lagi pada muka surat yang ke-10 daripada 32 muka surat. Agak lambat sikit lah. Yang mana kena bahas, kita bahas lah. Yang mana kita boleh laju, kita laju. Yang mana kena slow, kita slow. Pada muka surat 10 daripada 32 muka surat, yakni pada baris yang keempat daripada bawah. Boleh bilang lah baris yang keempat daripada bawah. Pada muka surat yang ke-10 daripada 32 muka surat, kita duduk di dalam perbahasan yang kelima daripada 23 pada segala fardu dan segala empunya fardu. Jadi kita dah masuk kepada baris yang keempat, yang ni kefarduan cucu perempuan. Jadi siri yang terakhir tu kita dah semalam tu kita dah habiskan dekat anak perempuan. Jadi anak perempuan ni kalau ikut yang kelima daripada 11. Jadi empunya fardu ada 11 orang. Jadi kita dah masuk yang ke-6 lah kalau ikut yang ke-6 daripada 11. Empunya fardu, tuan bagi fardu. Fardu yakni qadar ataupun ketetapan. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Jadi yang ni kita dah masuk untuk empunya fardu yang ke-6. Jadi boleh tengok terus kepada kitab kita punya pembacaan kitab kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala. Kefarduan cucu perempuan. Jadi apabila dia sebut cucu perempuan, maksudnya sedia maklum cucu perempuan daripada anak lelaki. Cucu perempuan daripada anak lelaki, cucu perempuan daripada anak lelaki. Kalau kata anak yang datang daripada anak perempuan, maksudnya cucu yang datang daripada anak perempuan itu adalah zawil arham. Dia tak boleh ambil harta pusaka kepada si mati. Atau pusaka si mati tak boleh ambil. Kalau cucu yang datang daripada anak perempuan kepada si mati, itu sedia maklum lah, itu adalah zawil arham. Walaupun cucu tadi tu yang datang daripada anak perempuan lah yang berpenat lelah, bersusah payah, berpeluh basah menjaga akan tok dia ataupun tok wan dia. Tetapi apabila tok dan tok wan dia dah meninggal dunia, cucu tadi yang datang daripada anak perempuan kepada si mati, cucu tadi tu adalah zawi arham, dia tak boleh nak ambil pusaka kepada si mati. Tok wan depa tak boleh, tok dengan tok wan depa. Melainkan tok dengan tok wan depa pun mengaji faraid. Dia nampak dah. Cucu aku yang jaga, yang susah payah duduk jaga aku ni, sebelum aku mati nanti ni, ni dia akan jadi zawi arham. Maka kat situlah baru datang apa kita kata seperti hebah, seperti wasiat. Masa tu lah guna benda tu, instrumen tu. Barulah kita guna untuk pengurusan harta pusaka. Dah cucu lain semua tak jaga, anak pinak, anak kepada yang bakal si mati tu, langsung tak jaga. Masa tu lah baru kita pakai instrumen hebah ataupun wasiat kepada yang bukan waris. Tapi kalau kita kata wasiat kepada waris, memang tak lakulah wasiat tu. Pada asasnya lah, pada asas dia memang tak lakulah. Contohlah kalau kata yang jaga si mati tu adalah zawi arham. Baik, teruskan lagi. Kefarduan cucu perempuan. Ingat, cucu perempuan yang datang daripada anak lelaki. Bintu beni lah kalau bahasa Arab dah. Itu seperti anak perempuan. Sama je seperti anak perempuan. Maksudnya kefarduan cucu perempuan sama seperti anak perempuan. Maksudnya kalau kata anak perempuan boleh dapat 1/2 dengan sebab seorang, maka cucu perempuan daripada anak lelaki apabila dia seorang diri, maka dia boleh dapat 1/2. Itu yang dimaksudkan tu, ibarat kita tu. Lagi 2/3 jikalau berbilang. Kalau kata anak perempuan bilangan dia berbilang, dapat 2/3. Jadi kalau kata cucu perempuan bilangan dia berbilang, maka boleh dapat 2/3. Itulah yang dimaksudkan tu.
Melainkan yakni tak sama. Melainkan yakni tak sama seperti anak perempuan. Melainkan yakni yang kena tulis sikit. Yakni tak seperti anak perempuan. Mana? Jika ada, sambung balik dalam kitab. Jika ada sertanya, tu. Jika ada sertanya yang mana tu domain dah? Jika ada sertanya yang kata cucu perempuan daripada anak lelaki tu, ada serta apa? Seorang. Yakni fa'il oleh seorang anak perempuan. Jikalau si mati meninggalkan cucu perempuan. Yang kita duduk tengah bahas sekarang ni kefarduan sama ada 1/2 ataupun 2/3. 1/2 jika seorang, 2/3 jika berbilang. Tetapi ada juga semasa itu tu ada bersama dengan cucu perempuan tu oleh seorang anak perempuan. Ada seorang anak perempuan. Maka jadi macam mana jawab pada kata jika ada sertanya cucu perempuan seorang anak perempuan tu, jawab pada kata jika ada tadi tu, maka bagi cucu itu, yakni cucu perempuan yang datang daripada anak lelaki itu, sudus, yakni 1/6. Dia jadi lain pula. Dapat ada 1/6. Anak perempuan dia tak ada 1/6. Anak perempuan ada 1/2 jika seorang, kalau kata berbilang 2/3. Tetapi untuk cucu perempuan dia tambah lagi 1. Jadi untuk cucu perempuan dia ada 1/2 jika seorang, 2/3 jika cucu perempuan tu ramai, ataupun 1/6 jika ada bersama dengan seorang anak perempuan. Okey, koma. Dan jika anak itu, yakni dan jika anak perempuan. Dan jika anak itu, yakni anak perempuan lah. Dan jika anak itu, yakni anak perempuan itu berbilang, kalau kata anak perempuan yang berbilang, maka terdinding ia kata cucu perempuan. Terdinding ia kata cucu perempuan. Itu je yang beza dah. Okay, baik habis. Baik. Jadi kita buat kira-kira lah. Macam biasalah. Itu yang jadi lambat tu kan. Sebab kita baca, kita kira. Kita baca, kita kira. Jadi lambat lah. Jadi mungkin lah boleh. Target tu mungkin dalam 30 kali pertemuan sesi tu kita akan khatam lah. Tapi kalau ikut momentum sekarang ni, nampak gaya mungkin lebih lah rakaman tu. Jadi saya sebenarnya tak nak lah rakaman tu banyak. Sebab nanti orang yang nak ikut secara offline, dia akan, kalau semangat dia kuat tak apa. Kalau kata semangat dia tak berapa nak kuat tu, dia tengok rekod banyak, dia jadi lemah semangat tu. Padahal, tapi saya tak ada lah melalut sangat waktu mengajar tu. Baik, jadi kita tengok. Jadi sekarang ni kita mengenai cucu perempuan. Jadi cucu perempuan tu sama seperti anak perempuan. Jadi kita ada cucu perempuan. Okey, cucu perempuan itu apa, macam mana semalam saya tulis? Sat. Macam mana semalam saya tulis? Okey, Datuk tu semua seperti bapak. Baik, jadi cucu perempuan itu sama seperti anak perempuan 1. Maksudnya sama tu pada 1/2. Jika cucu perempuan tu dah seorang. Jika seorang. Saya buat macam ni lah. Jika cucu perempuan seorang. Okey, yang kedua yang sama dia adalah 2/3 jika cucu perempuan berbilang. Berbilang tu ramai lah, maksudnya ramai. Okey, habis. Ni yang kita kata sama. Lepas tu dia ada melainkan, dia punya istisna yang tak sama dengan anak perempuan tu. Pada 1/6. Baik, dia ada 1/6. Bagi anak perempuan itu ada, yang ketiga adalah 1/6. Jadi kita nak bahas yang 1/6 ni lah. Jadi yang ni dia maklum dah. Maksudnya 1/2 untuk cucu perempuan apabila si mati, paling mudah kita nak buat contoh, meninggalkan seorang cucu perempuan. Datang daripada anak lelaki. Anak lelaki mesti mati dululah. Anak lelaki kepada si mati, tak kisah sama ada ayah dia ataupun kita kata anak lelaki yang lain. Bagi si mati, mesti semua tak ada dulu. Maksudnya, semua anak lelaki bagi si mati mesti tak ada. Barulah lapis cucu boleh
nak ambil pusaka si mati. Itu saya harap semua boleh faham lah. Walaupun kaedah asalnya pokok pewarisan tu saya buat seorang je kan, nampak satu je anak lelaki tu, tapi kalau saya tulis kali dua, maksudnya dua orang anak lelaki. Tu mungkin berhajat kepada pokok pewarisan yang lain, dia lebih jelas lagi lah. Okey, baik. Jadi kita nak tengok dekat sini 1/6 ni. 1/6, bilakah cucu perempuan daripada anak lelaki tu dapat 1/6? Jika bersama seorang anak perempuan. Okey. Jadi kita bahas kat sini. Sebab apa? Kalau kata ada seorang anak perempuan, jadi anak perempuan ni, seorang anak perempuan ni dia akan ambil berapa? Dia akan ambil 1/2. Tengok balik. Yang dekat atas tu lah kan. Apabila seorang anak perempuan dia akan ambil 1/2. Maka bertepatan lah kalau dalam ayat di dalam surah An-Nisa pada ayat yang sebelah tu, untuk anak perempuan tu, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kat situ lah. Tu dalil mengatakan apabila anak perempuan itu seorang, anak perempuan ambil 1/2. Jadi kalau kata untuk cucu perempuan yang datang daripada anak lelaki tu nak dapat 1/6 tu, dalil dia pada hadis. Dia datang daripada hadis lah. Kalau dalam kitab Faham Faraid ada dinyatakan hadis tu. Hadis daripada Ibnu Mas'ud. Ani bni Mas'udi fi binti wa bint bni wa ukhtin. Fakhada Nabiyu sallallahu alaihi wasallam li abnati nisfu wa li wali ibnati bni as-sudus takmilatas sudusain fama baqiya fali ukhti. Kat situ ada hukum mengenai anak perempuan, cucu perempuan dengan saudara. Pada satu hadis tu ada 3 hukum kat situ. Fakhada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah menghukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li abnati nisfu, bagi anak perempuan nisfu, bagi anak perempuan yang seorang tu nisfu 1/2. Wali nati ibni, bagi cucu perempuan yang datang daripada anak lelaki ataupun anak perempuan yang datang daripada anak lelaki si mati tu, as-sudus. As-sudusu yakni 1/6. Cuma ada nama lain lah 1/6 kalau pada masalah anak perempuan tinggal seorang ambil 1/2, cucu perempuan akan dapat 1/6. Sudus. Ataupun nama lainnya adalah sudus takmilatus sulusain, yakni 1/6 hendak mencukupkan 2/3. Tu nama lain bagi 1/6 tu lah pada masalah tu. Lepas tu pula sambung pada hadis tu, pada hadis tadi tu, wama baqiya, maka jika ada lebih, fali ukhti, maka bagi saudara. Rawahu Bukhari. Baik. Jadi 1/6 ni juga nama lain dia adalah 1/6 takmilatus sulusain. 1/6 hendak mencukupkan 2/3. Okey. Jadi kenapakah dia sangat penting untuk kita faham seorang anak perempuan 1/2, bagi cucu perempuan itu 1/6. Maka dia berkaitan dengan 2/3. Dia berkaitan dengan sulusain, yakni 2 sulus. Sebab apa? Sebab apabila kita tambah 1/6 bagi cucu, 1/6 ni bagi cucu, bila kita tambah dengan 1/2 bagi anak perempuan yang seorang, cucu tak kisah pun berapa bilangan. Maka kalau kita tambah 1/6 nak tambah 1/2, nombor bawah tak sama kan. Apabila nombor bawah tak sama, maka kita kena samakan pembawah. Kita kena samakan pembawah. Jadi apabila kita nak samakan pembawah, maka darat silang lah. Maka kita perlu darat silang. 6 darat 2, maka 1 pun darat 2 lah. Tak perlu dah. Tak perlulah 6 darat 2. 1/2 tu je lah kita buat jadi 6. 1/2 tu. Maksudnya
1/6 nak tambah 1/2. 2 ni tak sama dengan 6 kan bawah. Maka 2 ni darab 3 lah. 2 darab 3. Sebab kita nak dapatkan nombor 6. Maka 1 kita darab dengan 3. Maka dia akan jadi 6 tambah 6. Jadi 1/6 tambah 1/6 tambah 4/6. 3 lah. 3/6. Minta maaf. Dia suruh buat matematik ni dia kadang lemah sikit. 1/6 sekali lagi. 1/6 bagi cucu perempuan. Bilangan tak kisah berapa. Tambah dengan 1/2 bagi anak perempuan yang seorang. Jadi apabila 1/6 kita tambah dengan 1/2, nak dapat berapa tu kena samakan pembawah. Itu bab matematik lah, pecahan. Jadi nak tambah tu dia kena samakan pembawah. Jadi 1/6, 1/2. 1/2 tu kita buat jadi pembawah dia 6. Maka kena darab 3. Jadi 1 darab 3, 2 darab 3. Maka kita akan dapat 1/6 tambah 3/6. Maka kita akan dapat dekat sini adalah 4/6. Bila 4/6 kita kecilkan. Kita kecilkan 4/6. Maka kita akan dapat berapa dekat sini? 4 kecilkan dapat 2. 6 kecilkan dapat 3. Maka jadilah berapa dekat sini? 2/3. Okey, ada apa dengan 2/3 ni? 2/3 ni kita nak kena faham dia adalah maksimum. Maksimum bagi perempuan. Baik, perempuan kat sini siapa dia? Perempuan kan ramai. Ahli waris perempuan kepada si mati ada berapa orang? Setengah kitab dia sebut dengan 7 secara tafsili. Secara ijmali, secara borong. Tapi kalau kita kira secara tafsili ada 10 orang waris perempuan. Ramai kan? Jadi maksimum bagi perempuan kat sini 2/3 ni adalah bagi sama ada anak perempuan ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki, ataupun K1, kaedah asalnya K1 yakni saudara perempuan si ibu sebapa ataupun syaqiqah, ataupun K2. K2 menunjuk kepada saudara perempuan sebapa, ukhtun li'ab ataupun gabungan. Contoh gabungan macam mana? Anak perempuan bergabung dengan cucu perempuan. Maksimum dia boleh ambil 2/3. Itu saja. Maksimum. K1 dengan K2 apabila bergabung, maksimum dia boleh ambil 2/3 daripada harta si mati. Datanglah keluar masalah ni. Apabila seorang anak perempuan dia akan ambil 1/2, maka baki dia berapa? Baki dia 1/6 untuk cucu perempuan. Yang tu sekejap lagi kita buat kat sini contoh. Okey, baik. Jadi saya harap boleh faham tu mengenai 2/3 tu. 2/3 tu sangat penting lah. Saya pun nak boleh kepaham 2/3 tu lama juga. Kan? Sebab itulah seperti di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-11, kalau kata anak perempuan itu berbilang, nak kata ambil maksimum tu, fa in kunna nisa'an faqasnataini falahunna sulasa ma tarak. Tapi cuma kat situ dia sebut anak perempuan sajalah, maksimum dia adalah 2/3 kan. Okey, jadi contoh kita buat kat atas ni, contoh macam mana kita ada si mati. Ni dekat sini walaupun kita bahas mengenai cucu, kita bahas juga mengenai 2/3. 2/3 tu kena faham lah. Jadi dekat 2/3 tu dia ada dua masalah. 2/3 tu maksudnya kombinasi contoh antara anak perempuan dengan cucu perempuan, dan pada 2/3 tu juga ada masalah hijab. Sekejap lagi kita buat dua masalah tu. Okay, jadi sekarang ni kita buat contoh masalah kombinasi dulu. Contoh si mati ada anak perempuan. Bilangan dia seorang. Yang lain ni saya tak buat contoh dah. Yang ni saya tak buat contoh. Nombor 1 ni tak buat contoh. Nombor 2 tak buat contoh. Kita buat contoh nombor 3. Okey, jadi kita ada anak perempuan bilangan seorang. Kemudian kita ada cucu perempuan daripada anak lelaki. Bilangan dia tak kisah berapa tapi kita buatlah seorang. Okey. Dekat sini yang kita nak tengok untuk anak perempuan. Nusyah duduk sana. Okey, jadi kita nak tengok untuk anak perempuan. Kalau kata bilangan seorang, seperti mana di dalam surah An-Nisa pada ayat ke-11 tu, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Maka apabila anak perempuan bagi si mati tu seorang, dia dapat nisfu. 1/2. Okey. Okey, jadi apabila anak perempuan dah ambil
1/2 kan maksimum, saya sebut apa tadi, maksimum untuk anak perempuan, maksimum untuk perempuan adalah 2/3. Maka kita nak tahu berapakah anak untuk cucu perempuan. Perempuan tak ada 1/2. Maka berapakah cucu perempuan? Kalau ikut dah sebut dah kat sini. 1/6 jika bersama seorang anak perempuan. Kalau ikut cucu perempuan dapat 1/6 lah. Seorang dapat 1/6. Kalau kata berbilang cucu perempuan akan berkongsi 1/6. Tapi saya nak ajar secara teknikal macam mana kita nak tahu anak perempuan 1/2 tu memang dah ikut tadilah. Macam manakah cucu perempuan nak dapat 1/6? Kan kita kata dah tadi maksimum berapa? Maksimum adalah 2/3. Maka 2/3 adalah max. Dia adalah maksimum bagi perempuan. Ni maksimum. Kan maksimum bagi perempuan. Maka tolak dengan 1/2. Yang tu kita tahu dah anak perempuan seorang dapat 1/2. Ni 1/2 ni adalah bagi anak perempuan seorang. Okay, yang tu kita dah tahu dah. Maka kita nak cari bahagian cucu perempuan. Ni berhajat kepada ilmu hisab, ilmu kira-kira, ilmu matematik lah. Okay, jadi nak tolak tak boleh. 2/3 nak tolak 1/2. Bawah tak sama. Ada nombor 3, ada nombor 2. Maka perlu darat silang untuk dapatkan ataupun kita kata samakan penyebut. Jadi cikgu matematik pula. Maka 3 darab 2, 2 darab 2. 1 darab 3, 2 darab 3. Maka kita akan dapat sekarang ni, bawah dia sama lah kan. Kita buat yang panjang dulu lah. Maka kita akan dapat 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. Tolak dengan 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. Maka kita akan dapat 4/6 tolak 3/6. 4/6 tolak 3/6 kita akan dapat 1/6. Maka 1/6 ni lah bagi cucu perempuan daripada anak lelaki. Maka untuk cucu perempuan daripada anak lelaki tu adalah 1/6. Kat situlah. Itulah dia punya secara mathematically dia macam tu lah. Tapi kalau ikut daripada hadis daripada Ibnu Mas'ud tadi tu, ini bani Mas'udi fi binti wa bint benin wa ukhtin fa khadha Nabi sallallahu alaihi wasallam li abnati nisfu wa li ibnati bani as-sudusu takmilatus sulusain wa ma baqiya fali ukhti. Tapi yang tu ada masalah lain lah kat situ tu. Kat mana? Wa ma baqiya fali ukhti. Okey, baik habis. Maka untuk anak perempuan nisfu, bagi cucu perempuan daripada anak lelaki sudus. Okey, habis. Jadi saya harap boleh faham tu. Ni kita buat sekali dengan matematik secara teknikal dia tu. Kita tunjuk sekali dah siap-siap. Okey, baik habis. Kemudian kita nak tengok juga masalah jikalau anak perempuan berbilang, kan dia sebut dah tadi, mana dia tadi? Dan jika yakni anak perempuan itu berbilang, maka terdinding ia kata cucu perempuan daripada anak lelaki. Baik. Contoh macam ni, contoh kita ada si mati. Si mati ada anak perempuan berbilang, buat paling minima adalah 2 orang. Kemudian si mati juga ada cucu perempuan daripada anak lelaki. Bilangan buatlah seorang. Okey, disebabkan anak perempuan tu dah berbilang, maka dia berhak kefarduan dia adalah 2/3. Kan? Fa in kunna nisa'an faqasnataini falahunna sulasa ma tara. Betul? Jadi untuk cucu perempuan, apabila anak perempuan dah ambil maksimum. Kan, apabila anak perempuan dah ambil maksimum, cucu perempuan tak ada adalah bahagian dah. Kena hijab. Di hijab mim, kita buat simbol mim. Dihijab oleh anak perempuan. Habislah. Maka habis. Maka kita ada anak perempuan bilangan berbilang, 2 orang nak ambil 2/3. Kemudian kita ada cucu perempuan yang dah kena hijab. Dash tak ada lah. Kan?
Maka jadi kita ada satu je pecahan 2/3. Ambil nombor 3 yang di bawah garisan per letak di atas 3. Jadi anak perempuan nak ambil 2/3 daripada 3. Nampak tak? 2/3 daripada 3. Maka jalan panjang dia 3 bahagi dengan 3 dapat 1 darab balik 2, maka akan dapat 2. Maka tiap-tiap seorang anak perempuan tu adalah 1. Maka ada baki lagi. Maka tak habis lagi. Ada baki. Mana baki? Ambil 3 tolak 2 ni. Maka akan dapat baki dia berapa? 1 ni baki. Maka baki ni perlu cari. Siapakah yang nak menghabisi harta baki tu? Maka kat sini balik kepada Baitul Mal. Ambil atas jalan Asabah. Okey, baik. Habis. Maka habis perbahasan mengenai cucu perempuan. Okey, habis. Kemudian kita nak tengok yang terakhir untuk petang ni. Asal dah. Kefarduan saudara perempuan syaqiqah. Jadi dekat syaqiqah tu, tulislah si ibu sebapa. Kalau tak faham bahasa Arab kan, syaqiqah tu bermaksud si ibu sebapa. Baik. Kefarduan saudara perempuan syaqiqah, yakni saudara perempuan si ibu sebapa dengan si mati, itu seperti anak perempuan. Seperti anak perempuan. Jadi apabila kita faham macam tu, maksudnya kalau kita nak takdir sikit lagi ayat tu nak bagi faham, kefarduan saudara perempuan syaqiqah itu seperti kefarduan anak perempuan. Jadi apakah kefarduan anak perempuan? 1/2, 2/3. Maksudnya kalau kata saudara perempuan si ibu sebapa seorang, nisfu 1/2. Kalau kata saudara perempuan si ibu sebapa berbilang bilangan dia, maka berhak 2/3. Itu saja. Okey, pada ketika ketiadaan anak, Ketika ketiadaan anak, yakni anak lelaki lah. Kalau kata ada anak lelaki menghijab saudara perempuan si ibu sebapa. Kalau kata ada anak perempuan, maka akan ambil secara asabah ma'al ghairi. Okey. Tetapi tiada mendindingkan cucu. Tetapi ia. Tak di ia. Tetapi ia kata saudara perempuan syaqiqah itu tiada mendindingkan cucu. Maksudnya saudara perempuan si ibu sebapa tak boleh nak mendindingkan sama ada cucu lelaki ke, cucu perempuan ke yang datang daripada anak lelaki, tak boleh. Adik-beradik kepada si mati. Saudara bagi si mati yang si ibu sebapa syaqiqah, dia tak boleh nak menghalang cucu kepada si mati. Tak boleh nak menghalang. Kan, bahkan akan ambil secara ni cucu perempuan lah. Kalau cucu lelaki lagilah tak boleh. Sebab apa? Sebab cucu lelaki pula yang akan menghijab. Cucu lelaki akan menghijab saudara perempuan. Betul tak? Kita tengok balik dalam jadual. Cucu lelaki akan menghijab saudara perempuan si ibu sebapa. Dia kena gabungkan lah. Apabila kita nak belajar bab kefarduan ni, kita kena gabungkan juga dengan masalah hijab. Sebab apa? Kalau kata ada anak lelaki akan menghijab saudara perempuan si ibu sebapa, saudara perempuan syaqiqah. Kalau kata ada cucu lelaki yang datang daripada anak lelaki, dia akan menghijab saudara perempuan si ibu sebapa. Kalau kata ada anak perempuan pula, akan ambil secara asabah ma'al ghairi dengan saudara perempuan si ibu sebapa. Macam hadis tadi itulah. Kat situlah hadis tadi tu. Daripada Ibnu Mas'ud tu. Fama baqiya fali ukhti. Sebab apabila ada baki, maka balik kepada saudara perempuan. Baik, habis.
Jadi untuk masalah ni saya tak buat contoh untuk yang 1/2 ni, saya tak buat contoh dengan 2/3 tu saya tak buat. Maksudnya kita kena maklum dah. Apabila si mati meninggalkan saudara perempuan si ibu sebapa seorang 1/2. Kalau kata si mati meninggalkan, tapi kena tengok syarat-syarat yang lain lah. Ni secara umum. Untuk paling simple sekali nak dapat 1/2 tu maksudnya si mati meninggalkan saudara perempuan si ibu sebapa seorang 1/2 untuk dia. Kalau kata si mati meninggalkan saudara perempuan si ibu sebapa yang ramai berbilang lebih daripada 2 orang, 2/3. Yang tu je kita kena faham. Ni saya tak gabung-gabungkan lagi masalah. Cumanya yang kita nak tengok yang tadi, yang last tadi dia kata apa? Pada ketika ketiadaan anak. Sebab apa? Kalau kata ada anak lelaki menghijab saudara perempuan si ibu sebapa, saudara perempuan syakikah. Kalau kata ada anak perempuan, maka akan ambil secara asabah ma'al ghairi, asabah serta yang lain. Maksudnya, saudara perempuan bukan ambil kefarduan dah. Dia tunggu ambil baki. Dia dah jadi asabah. Okay, baik. Jadi kita buat contoh yang tu lah aku rasa untuk akhiri kelas kita pada petang ni, kita buat yang tu. Baik. Jadi saya minta maaf lah yang kalau dekat TikTok tu saya tak sempat nak buat respon ke apa ke, nak baca ke. Kita tak ada dah. Dan kita syarah-syarah duk baca ni tak ada nak tengok dah. Komen ke apa ke. Minta maaf lah. Okay, baik. Yang dekat muka buku macam biasalah. Sebab di muka buku, video di muka buku akan upload balik dekat YT, channel YT YouTube. YouTube sebut dah. Channel YT Ulang Kaji Faraid. Kat situ. Okay, jadi untuk pertanyaan akhiri kita adalah mengenai saudara perempuan syakikah. Saya eja je lah macam mana pun lah. Syakikah kalau Arab dah. Saudara syakikah. Jadi syakikah ni sendiri kena tahulah. Maksudnya kena tulis kat bawah tu adalah si ibu sebapa dengan si mati lah. Maksudnya ibu dan bapa yang sama dengan si mati. Syakikah tu baru masuk si ibu sebapa. Okay, jadi saudara perempuan syakikah tu sama seperti anak perempuan. Sama seperti anak perempuan. Sama tu pada apa? Sama tu pada 1/2. Jika dia tu, jika ni, kalau simbol kaedah asalnya K1 lah. Simbol dia K1. Jika K1 seorang. Jadi kalau siapa yang mungkin kitab dia baru sampai ke, yang baru order dekat dekat rumah kuning, kat Shopee tu lah. Ataupun baru beli tu, tolong download sekali nota kaedah asalnya. Tengok balik simbol. Kat nota kaedah asalnya tu, tolong bacalah simbol-simbol yang saya guna tu. Okey. Kemudian saudara perempuan syakikah ataupun si ibu sebapa tu yang kata sama seperti anak perempuan tu pada bahagian 2/3, kefarduan 2/3. Jika K1 berbilang ataupun ramai berbilang. Ramai-ramai. Okey, baik. Yang ni kita tak apa. Yang ni kita, okey, saya buat satu contoh lah. Sekejap lagi kang tak nampak pula kan. Contoh macam mana si mati tu meninggalkan seorang K1. Satu je. K1 ni seorang je. Jadi apabila K1 saudara perempuan si ibu sebapa ataupun syakikah tu seorang, maka dia berhak apa dia? Dia berhak 1/2. Boleh tengok di dalam dalil dia di dalam surah An-Nisa pada ayat 176.
Ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Maka bagi saudara perempuan yang si ibu sebapa bilangan seorang dah akan dapat 1/2. Dia adalah syarat-syarat dah. Kalau rajin lagi boleh beli kitab Idaman Penuntut, menghuraikan yang kusut, jilid yang ketiga, tengok pada bab faraid. Dekat situ nanti tengok bahagian kefarduan. Cari yang boleh tengok balik dekat saudara si ibu. Cumanya dia cara huraian dalam kitab tu dia lain sikit. Dia ikut 1/2 bagi berapa orang, 2/3 bagi berapa orang. Jadi dia ada syarat-syarat dah. Jadi untuk saudara perempuan si ibu sebapa ni, kalau secara mudah dia nak dapat 1/2 bila bilangan dia seorang tu satu. Kemudian jangan ada bapa, jangan ada anak lelaki, jangan ada cucu lelaki. Sebab 3 orang tu akan mendinding menghijab saudara perempuan yang si ibu sebapa. Jadi tak boleh dapat lah benda ni. Lepas tu pula jangan ada saudara lelaki dah. Maksudnya jangan ada saudara lelaki yang si ibu sebapa. Sebab saudara perempuan si ibu sebapa bila bersama saudara lelaki dia akan ambil secara asabah ma'al ghairi. Asabah bil ghairi, 2:1. Lagi pula jangan ada, kalau kata nak dapat 1/2, kalau kata seorang lah, jangan ada anak perempuan ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki. Sebab apa? Nanti saudara perempuan si ibu sebapa akan ambil secara asabah ma'al ghairi pula. Dia banyaklah kali ikut syarat tu. Jadi harap bersabarlah. Kalau kata siapa yang baru mula belajar, saya harap bersabar. Tulis je apa yang saya sebut, tulis saja. Tulis. Nanti bila sampai masa dan ketika dia, apabila Allah Ta'ala dah buka futuh, dah buka makin jelas, makin terang tu, masa tu kita akan faham lah, lebih jelas lah. Bila kita tengok balik nota, oh yang ni aku tulis dulu. Macam tu lah. Okay. Jadi kalau kita nak buat pengiraan, maka kita ada K1 ambil 1/2 kan, jadi tak habis lah, maksudnya dia lagi separuh. Boh siap-siap Baitul Mal. Jadi naik atas masalah 2, maka K1 akan ambil separuh daripada 2, 1 lah, maka baki dia balik kepada Baitul Mal. Okay, habis. Okay, jadi kiaskan untuk 2/3 tu lah. Kalau kata dia ramai dapat 2/3. Boleh. Pun masih lagi sambungan dalam ayat tadi tu juga, pada ayat 175 lah. Fa in kana tasnataini falahumas sulusani mimma tarak. Sambungan pada ayat tu. Okey, yang terakhir kita pada petang ni kita nak tengok dekat mana yang tadi tu saya sebut apa? Jangan ada anak perempuan dan juga dia tak mendinding cucu perempuan lah kan. Maksudnya kalau kata kita nak buat contoh yang paling untuk semua sekali lah. Macam mana? Ketika ketiadaan anak perempuan, macam ni lah. Macam ni, ketika ketiadaan anak perempuan, saudara perempuan si ibu sebapa, dia akan ikut bilangan. Seorang 1/2, ramai 2/3. Okey, tu settle. Kalau kata ada sekali dengan anak perempuan dan juga cucu perempuan, jadi anak perempuan akan ambil kefarduan dia, cucu perempuan akan tengoklah. Kalau kata berbilang anak perempuan kena dinding. Kalau kata seorang anak perempuan, cucu perempuan akan ambil 1/6. Jadi saudara perempuan akan ambil secara asabah baki. Okay, jadi kita buat untuk untuk akhiri petang ni kelas kita akan buat contohnya tu. Okay, jadi kita ada si mati meninggalkan anak perempuan, bilangan dia kita buat seorang. Ni saya nak tunjuk contoh lah. Okay, jadi dia ada cucu perempuan daripada anak lelaki juga. Bilangan dia tak kisahlah, seorang. Kemudian tinggal K1. Saudara perempuan Syakikah tu lah. Bilangan seorang. Okey, yang ni kita tengok. Maka yang ni seperti mana hadis yang tadi itulah, Ibnu Ani bni Mas'udi fi binti wa binti bni wa ukhtin. Faqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam lil abnati nisfu. Ni bagi anak perempuan itu nisfu 1/2 sebab bilangan dia seorang. Okey, lepas tu pula walib nati bni as-sudusu takmilatus sulusain, bagi cucu perempuan daripada anak lelaki 1/6. Ni sama aja macam yang kat sebelah ni lah. Sama macam yang kat sebelah ni yang kita dah buat tadi ni. Sama aja. Tengok balik.
Okey, kemudian pada sambungan hadis tadi, fama bakia, jika ada lebih, fama bakia, maka barang yang lebih, harta yang lebih, fali ukhti, maka bagi saudara, maka dia akan ambil secara asabah kat sini, yakni AMQ asabah ma'al ghairi asabah serta yang lain. Dia akan ambil baki, yang ni ambil baki lah ni. Bila nampak simbol ain ni maksudnya baki. Ambil baki. Apa saja yang ada maka dia akan ambil. Maka kita boleh mudah buat pengiraan. Jadi kita ada anak perempuan bilangan seorang nak ambil 1/2. Kemudian kita ada cucu perempuan daripada anak lelaki bilangan dia seorang nak ambil 1/6. Kemudian kita ada K1 yang nak ambil secara asabah. Maka kalau ikutnya apa yang kita kena faham? Boleh respon sikit. Apa yang kita faham? Kalau kata anak perempuan ambil 1/2, cucu perempuan ambil 1/6, maka saudara perempuan si ibu si bapa dia ambil ain, dia ambil asabah. Dia akan ambil secara baki. Maka berhajat lagi tak kita cari waris lelaki? Berhajat lagi tak kita mencari kepada Baitumal? Perlu lagi tak Baitumal? Dalam kiraan 10. 1, 2, 3, 10. Jawapan dia adalah tak berhajat cari waris lelaki yang lain. Kemudian tak berhajat kepada Baitumal. Cukup takat dia lah. Dia akan ambil secara asabah ma'al ghairi. Dia nak menghabisi lah. Maka kita ada 2 dengan 6. Maka kita ada 2 dengan 6. Maka 2 dengan 6 ni adalah kaedah tadakul, bermasuk-masukkan. Maka pilih satu nombor, yakni nombor 6. Nombor yang paling besar nombor 6. Maka letak di atas 6. Maka anak perempuan nak ambil separuh daripada 6. 6 bahagi 2 dapat 3. Kemudian cucu perempuan daripada anak lelaki nak ambil 1/6 daripada 6. 6 bahagi 6 dapat 1. Maka baki balik kepada saudara perempuan yang si ibu, sebapa, adik-beradik kepada si mati ni. Mana nak tahu baki dia? 6 tolak 3 tolak 1. Maka jawapan dia adalah 2. Saya bodoh nak tulis. 6 tolak 3 tolak 1. Maka akan dapat 2. 2 ni baki lah. Maka anak perempuan sekarang ni pada masalah si mati meninggalkan seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan daripada anak lelaki, seorang saudara perempuan si ibu sebapa. Kaedah asalnya K1. Maka anak perempuan akan ambil 3/6. Cucu perempuan akan ambil 1/6. Saudara perempuan si ibu sebapa akan ambil baki, yakni 2/6. Kalau kata takdir lah, harta kepada si mati ada 6,000. Maka anak perempuan akan ambil 3,000, cucu perempuan akan dapat 1,000, saudara perempuan si ibu sebapa akan ambil 2,000. Habis. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kita kena faham bahawa pada masalah ni, saudara perempuan si ibu sebapa, saudara perempuan si ibu sebapa, adik-beradik bagi si mati yang perempuan, dia tak boleh menghijab cucu yang datang daripada anak lelaki. Lebih-lebih lagi cucu lelaki. Bahkan cucu lelaki yang datang daripada anak lelaki kepada si mati akan menghijab saudara perempuan yang si ibu sebapa. Kalau kata ada si mati meninggalkan cucu perempuan yang datang daripada anak lelaki, pun saudara perempuan si ibu sebapa tak boleh nak menghijab cucu tadi tu. Bahkan akan ambil bersama-sama secara asabah ma'al ghairi. Maksudnya saudara perempuan ataupun adik perempuan yang si ibu sebapa dengan si mati, dia akan ambil baki. Dia tak ambil fardu dah. Dia akan ambil baki. Dia akan tunggu. Maksudnya anak perempuan, kalau macam contoh yang tadi kita buat tu lah. Maksudnya anak perempuan akan ambil kefarduan dia, kalau seorang ambil 1/2. Kalau kata anak perempuan berbilang, dia akan ambil 2/3. Cucu perempuan kena hijab. Kalau kata anak perempuan seorang akan ambil 1/2, cucu perempuan tak kisah bilangan berapa, dia akan ambil 1/6 nak mencukupkan 2/3. Saudara perempuan si ibu sebapa ataupun adik-beradik perempuan yang si ibu sebapa dengan si mati akan ambil baki. Kerja dia tunggu saja. Dia sebab apa? Dia dah jadi ahli asabah. Dia panggil sebagai asabah ma'al ghairi. Tu boleh Google sendirilah. Boleh Google sendiri, boleh try chat GPT ke, Gemini ke. Boleh tu dapat apa tu?
dapat coconut tree. Boleh cari maklumat mengenai asabah ma'al ghairi ataupun bahasa Melayu dia asabah serta yang lain. Boleh cari maklumat. Cumanya kalau nak daripada segi nak buat pengiraan suruh ChatGPT kira ke, Gemini kira ke, apa-apa AI kira boleh, tapi berhati-hati, takut salah. Sama ada dia kira salah ataupun kita bagi input salah. Sama ada juga kita ada e-faraid kan, kita ada e-faraid, maksudnya yang kalkulator daripada MAIS. Jom saya buka. Kita try guna kalkulator faraid, kita buat pengiraan yang si mati meninggalkan anak perempuan seorang, cucu perempuan seorang, saudara perempuan si ibu sebapak seorang. Kalau kita bagi input yang betul kepada kalkulator faraid, baru natijah keluar jawapan betul. Maksudnya kita nak bagi input kepada kalkulator tu kena betul dulu. Maksudnya kita pun kena ada ilmu faraid, maksudnya kita kena tahu siapakah ahli waris, siapa yang dapat, siapa yang tak dapat. Tapi kalau kita masukkan semua maklumat ahli waris ke dalam kalkulator, sepatutnya jawapan dia betul lah. Ni bukan kita maksudnya bukan susuk waris. Okay, jadi contoh si mati meninggalkan, kita buat apa contoh tadi? Cucu perempuan daripada anak lelaki seorang, meninggalkan seorang anak perempuan, meninggalkan seorang saudara perempuan si ibu sebapak. Contoh ni adalah kalkulator daripada MAIS. Kalkulator ada faraid, adalah app ataupun software yang ada. Tetapi yang nak membezakan dia tu adalah input. Maksudnya maklumat user tu kena betul. Kita user kena input betul dulu. Okey, kemudian kita buka pada pengiraan. Pengiraan sepatutnya dia akan jadi macam ni lah. Cuba. Nampak tak? Samalah kalau ikut samalah dengan jawapan saya bagi tu. Okey. Boleh guna kalkulator tapi input mesti betul lah. Boleh lah, input kena betul. Baik, habis takat tu dulu insyaAllah. Kita boleh berhenti dulu takat ni. Maka habis dah muka surat yang ke-10 daripada 32 muka surat. Berapa sesi tu, dah dekat 4 sesi dah duk bahas satu muka surat je. Bila nak khatam tak tahu. Baik. Wallahualam. Yang baik tu datang daripada Allah, yang lemah tu daripada kelemahan saya. Terima kasih kepada semua yang mengikuti kelas kita secara online di TikTok dan di muka buku. Rakaman ada di channel YT Ulang Kaji Faraid. Lepas tu saya nak maklum, segala gift yang dapat sebelum ni daripada tahun lepas saya duk buat kelas tu adalah beberapa ringgit tu saya akan kumpul untuk saya beli whiteboard lah. Saya nak beli whiteboard lagi kali ikut ni. Saya akan guna untuk beli whiteboard. Baik, habis. Wallahu alam. Baik, subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma 'alina liman ahdami wa fahmi. Allahumma zid. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih semua. Kita stop dulu yang untuk Facebook punya live.